datang nak ambil bendera PAS di Subang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah calon untuk N39 Kota Damansara DUN N39, iaitu Al-Fadil Ustaz Rizwan Ismail, kelulusannya Universiti Mesir. Dia akan bertanding di bawah tiket PAS untuk PAS di Kota Damansara. Rizwan Ismail adalah seorang yang berjiwa rakyat, mesra. Dia adalah seorang pemimpin ataupun seorang ustaz yang amat disegani di DUN Kota Damansara ataupun di kawasan Subang Lestari inilah. Biodata untuk calon N39 ini, Ustaz Rizwan Ismail. Dia salah seorang pensyarah di universiti ataupun kolej di kawasan Selangor ini. Umur dia dalam lingkungan 30-an. Rizwan ialah Terengganu. Dia dah bermaustatin di kawasan Damansara ataupun Subang Lestari ini lebih kurang 10 tahun. Sentiasa memberi ceramah di kawasan-kawasan Subang Lestari ini dan di sekitar Damansara, DUN Kota Damansara ini. Dia boleh membawa kita di dunia dan akhirat. Kepada semua penduduk-penduduk di sekitar Kota Damansara, undilah calon PAS kita ni, iaitu Ustaz Rizwan Ismail. Tidak saja sedikit sebanyak biodata daripada kita punya markas yang tidak semena-mena ni. Markas kita ni walaupun dia nampak kecil, walaupun dia nampak daif, tapi kita bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada meminta satu sen pun duit kepada mana-mana pihak ataupun agensi jabatan lain, sebab kita bekerja dengan ikhlas kerana dunia dan akhirat. Takbir! 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 Undilah Ustaz Rizwan Ismail. Ya. Yeah.